Tali oren yang dah bagi free masa aku beli trimmer head hari tu dah habis dah guys. Dia bagi 1 meter je rupanya. Mana nak cukup. Ni pula tali yang aku beli. Harga dia murah je. Apa boleh klik link dekat video ni. Apa tengok berapa harga apa dapat. Untuk tali ni kita boleh masuk lebih kurang dalam 2 meter lah. Aku suka jerami rumput ni dari hujung ke hujung 1.8 meter dan kita lebihkan sikit lah. So dia akan dapat lebih kurang 2 meter lah. So nak masuk dia mudah je. Hampa samakan anak panah ni dengan lubang. Kemudian hampa masuklah tali nylon tu. Antara sebab kenapa aku tukar trimmer head jenis ni, sebab benda ni lah. Kita samakan lubang dengan anak panah je. Kita tak payah buka pun cover tu. Kemudian tarik bagi sama panjang. Lepas tu tanpa pusing sampai dia pendek. Maksimum panjang dia 2 meter je. Kalau hampa boleh lebih, nanti hujung-hujung ni hampa akan pusing, hampa akan rasa ketat. Nanti susahlah tali tu untuk keluar nanti sebab dia terlampau padat. Okey, so ni cun lah. Jom, kita dah boleh mesin rumput.